tak jugalah Pak. Oh ni ramai ni, patutlah jalan agak clear sikit. Rupanya orang semua dah pada berehat kat sini. Kita tak jadi menyinggah. Tak tahulah ni kita ni boleh ni tak. Oh inilah dulu kita yang malam-malam tu kan tunggu sini kan. Masuklah terus ke situ ya maksudnya. Ini KFC. Itu tempat menginap pun ada situ. Oh inilah yang ada Ramli, ada apa semua tu. Assalamualaikum. Ha ni kita video yang berikutnya. Inilah dia kawasan rehat Gunung Semanggol. Tapi ni kita menghala ke Kuala Lumpur. Yang semalam itu menghala ke utara, kita ni menghala ke selatan. Tapi kata besar tak sebesar yang sebelah sana lah, yang menghala ke utara. Tapi boleh lah. Kata besar-besar juga sebelah sampai sana tu. Ini yang nampak sini. Ini yang Ramli KFC Pak. Nanti kita pusing ke sana lah kita. Pusing. Kita tengok dulu ya. Sebab ini hanya sebelah sini aja makanan segera lah ya. Situ ada makanan segera lah. Bukan makanan segera ready to eat. Ada juga yang ready to eat pun ada. Agak jam sikit. Ini semua orang dah parking. Saat sini dulu ada juga tempat untuk menginap. Tapi tak tahulah boleh. Yang ni masih guna lagi ke tak tahu. Itu. Gunung Semanggol. Nanti lepas ni pas Gunung Semanggol, jalan pun okey sikit lah. Kata okey pun tak jugalah Pak. Oh ni ramai ni, patutlah jalan agak clear sikit. Rupanya orang semua dah pada berehat kat sini. Oh ni tak guna lagi ni, orang yang tak guna lagi ni bangunan ni. Untuk parking kan Ustaz. Oh parking, betulkan parking. Terus ke sana. Kodan yang semua sengit-sengit semua. Habis dah takut sengit semua ngikut. Yang ni tak ni semua dah ikut. Tu semua nak sini gemuk kanan. Itu jadi Ramli ni dia macam jualan Pak. Sekalian enggak jualan Pak restoran ni ke? Ya restoran sekali dengan produk dia jual. Tu sekali dengan mat dia. Apa yang sedap kata orang nak apanya? Kari pap ke apa? Yang Ramli tu nak sayang. Oh taman main sebab panas. Kalau tak budak tadi pun tu taman main ada. Macam ni lah ya. Keadaan dah ini. Keadaan iya. Elektron tu kan orang nak cas kereta. Kalau tengah jam macam gini macam mana? Tadi stesen minyak ada ini cas ni lah. Tak nampak pun cas kita. Tak nampak lah. Malah kita udah banyak sekarang orang guna kereta elektrik kan. Jam dekat antian. Dekat antian. Nah, dekat jalan tak jam. Dekat antian pelajar ni nanti kalau dia orang semua dah gerak, dah start gerak memang habis lah. Semakin petang semakin menjadi. Itu belum lagi yang daripada kamera tu turun. Kalau dia orang lalu daripada ni lah pergi balik tu. Nanti dekat Tapah pun macam tu. Antian Tapah tu. Share. Iya kita boleh ambil yang elektrik tu. Oh tengok nama dia pun Pak Lang bah. 1476. Dia tu Pak Lang. Oh cantik betul nombor kita. Tu bacaannya Gunung Semanggol. RNR Gunung Semanggol. Fikir tadi kecil je. Rupanya tu tempat tu agak terpisah sikit. Tadi stesen, bukan stesen minyak, stesen isi kereta elektrik kereta.
ni kereta ni AKM ni bunyi. Fikir hati orang horn belakang. Aduh, sel pula horn belakang tu. Bacaannya Gunung Semanggol. Besar juga ni macam-macam ada. Kita tengok enak ya. Ada sizzling, 2 cup coffee, Juiceria Cafe. Tapi tak nampak pula tilap. Kita tengok nanti enak ya. Sana itu Petronas, ATM ada. Tengok kita nanti mana yang Bismillahirrahmanirrahim. Ada ayam gunting sayang. Tak apa nanti kalau nak makan kita tengok-tengoklah dulu apa nanti. Boleh jalan-jalan apa semua. Oh tu sana ada kereta tapi ada orang dah masuk. Sana ada kereta keluar pun tapi orang dah masuk. Mudah-mudahan dah dapat baca doa. Doa tu bukan doa untuk makan aja, untuk mempermudahkan. Oh tu satu masuk sini, ni yang ni masuk sini. Dah betul. Mudah-mudahan kita pun ada nanti. Ini Okio ni, kita sini dulu lah. Kalau itu apa anukan tu, itu baru masuk itu. Dah, mudah-mudahan kita nanti dapat juga. Ada ke kilat? Ya, ada. Naik taraf stesen Petronas. Dah, penuh. Nak keluar pun tak boleh. Oh, Petronas tutup, Petron yang buka. Oh, sana lori-lori. Ni Petronasnya tutup. Kita tak jadi menyinggah. Tak dapat parking. Susah semua kereta kat sini. Oh ni tengok tadi kereta ni keluar memang habis semua. Susah. Jadi kita teruskan. Kita tahu nanti berhenti kat mana pula lagi. Gini saja info dari RNR Gunung Semanggol. Terima kasih. Assalamualaikum. Repak panas percuma. Ini setiap isian.